Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami yang manfaat. Ya Allah, luaskan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, terimalah ibadat kami dan ya Allah sembuhkanlah penyakit kami jika kami ada penyakit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram Ustaz Munir, yang dimuliakan Ayahanda Tuan Haji Arsyad bin Haji Saleh, pengurusi Masjid At-Taqwa Lahar Yue, pengurusi Surau Ar-Rahmaniyah beserta ahli jawatan kuasa, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Lama tak main surau ni no. Kitab tu pun tak habis lagi. Malam ni kita nak cerita tentang Nabi SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan Muhammad ini kecuali rahmat sekalian alam. Kalau orang mengaji bahasa Arab dia faham. Tidak kami utuskan Muhammad, dia tak gunakan bi rahmatan lil alamin, dia gunakan illa rahmatan lil alamin. Boleh Allah gunakan wa ma arsalnaka illa bi rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan Muhammad dengan rahmat sekalian alam. Ataupun Allah boleh guna wa ma arsalnaka illa ma'a rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan Muhammad bersamanya rahmat sekalian alam. Tapi Allah gunakan ayat ni, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksud dia apa? Kecuali rahmat sekalian alam. Sebab apa rahmat? Bila digunakan illa ni benda yang sangat penting. Very important. Illa. Sebab apa tuan-tuan? Kerana rahmat ni sangat penting diperlukan oleh manusia. Contohnya kita masuk syurga, bukan kerana amalan kita. Amalan penting tak? Penting. Kata Sayyidina Umar, aizzul dunya bil mal. Hebat dunia ni dengan harta. Orang ada rumah besar, kereta besar, gaji besar kan, semua besar, orang pandang mulia dunia ni. Wa izzul akhirah bi a'mali salih. Hebat akhirat dengan amal soleh. Menunjukkan amal soleh ni penting. Tapi masuk syurga dengan rahmat Allah, menunjukkan pentingnya rahmat ni. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, contoh ayat bahasa Melayu kita macam inilah kan, menunjukkan illa tu, kecuali. Apa maksud dia macam ni? Majlis malam ini dihadiri oleh semua penduduk Lahar Yue kecuali pengurusi masjid. Menunjukkan pengurusi masjid tu penting tak? Kan? Bukan nak kata pengurusi masjid tak. Menunjukkan bahawa pentingnya pengurusi itu. Sebab tu disebut illa rahmatan. Menunjukkan Nabi ni dia rahmat sekalian alam. Kalau tengok ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tengok ayat yang sama. Dan tidak diutuskan Muhammad ini kafatan linnas, illa kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Basyiran wa nadhira, menyampaikan kabar berita gembira dan kabar menakutkan. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tak tahu. Menunjukkan bahawa penggunaan illa ni benda yang sangat penting. Sebab tu Nabi diutus bukan rahmat untuk manusia saja, tapi sekalian alam. Pokok-pokok dapat rahmat, binatang-binatang dapat rahmat, gunung ganang, cakrawala, planet, matahari, semua dapat rahmat kerana Nabi SAW. Sebab tu bila tengok pada ayat ni, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hebatnya Nabi. Sebab tu Nabi SAW ni tuan-tuan, bila kata hebat, dia ialah BBIP. Sebab tu kelahiran dia kita sambut. Tak pernah dalam dunia ni orang sambut hari kelahiran bila dia mati. Ada tak tuan-tuan? Tuan-tuan mati esok, ada tak bini kita sambut hari kelahiran kita? Tak ada, dia sambut hari kematian. Mao Zedong, orang tak sambut hari kelahiran.
hari kematian Mao Zedong. Tengku Abdul Rahman, orang sambut hari kematian Tengku Abdul Rahman. Orang takkan sambut ketika dia dah mati hari kelahiran. Tapi Nabi BBIP, walaupun dia mati, orang sambut hari kelahiran. Menunjuk apa? Hebat Nabi kita ni. Dan Nabi kita ni hebat tak hebat, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ketika mana dia dilahirkan, tak ada nama lagi nama Muhammad. Tuan-tuan tengok dalam sirah. Yang ada apa? Lahab, Abu Talib, Abdul Muttalib, kan? Yang ada Umayyah, yang ada Muawiyah, yang ada Hashim, yang ada Umar, Khattab, yang Muhammad tak ada. Tiba-tiba Abdul Muttalib menenda Nabi. Dia duduk dalam Kaabah tu, dalam riwayat kata terdengar suara Muhammad. Apa maksud Muhammad? Muhammad maksud dia dalam bahasa Melayu terpuji. Sebab tu dalam Quran ni ada dua aja disebut tentang Nabi, iaitu pertama Muhammad, yang kedua Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nampak? Disebut Ahmad. Satu lagi apa? Wa ma Muhammadun illa rasul qad qalat min qablihi rusul. Disebut Muhammad. Sebab tu Nabi ni dia ada nama khusus, Ahmad wa Muhammad. Apa maksud dia? Terpuji. Kita kalau orang Lahai, kalau nama Muhammad, dia panggil Muhammad tak? Dia panggil Mat. Mat dalam bahasa Arab, bahasa Melayu maksud dia mati. Kita panggil Pak Mat, doa dia bila nak mati, tu orang tua tu kencing manis, darah tinggi, lemah jantung semua dah. Silap, patutnya Muhammad, kena sebut Muhammad. Nama yang disukai oleh Allah dua, Abdullah wa Muhammad. Abdullah, nama Abdullah. Yang kedua Muhammad. Saya pernah cerita masa mengaji bahasa Arab tu, ada seorang tok guru. Tok guru ni dia tak boleh cakap bahasa Melayu, dia tak boleh cakap orang putih, dia cakap Arab lah. Jadi kami bila masuk tu, kami bagi gelaran, laqab. Arab tu laqab lah, gelaran. Supaya senang ingat. Ada seorang tu nama panjang sangat, kami sebut Muhammad ya. Arab tu masuk. Okay, Al-an ana urid an a'raf kullukum. Aku nak kenal kamu semua. Idris, bangun. Kita kenal ya. Ismuke. Tanya, ketua kelas tu disebut Muhammad. Arab tu tepuk dia. Muhammad maksud dia ma tu tidak, mat tu mati. Muhammad tak mati. Jaga tuan-tuan, jangan silap makna, silap nama. Muhammad tak mati. Satu seorang tu nama Muhammad Laldin. Panjang sangat, kami buat gelaran kat dia. Mat Ladin. Tuan-tuan tahu kan Mat Ladin? Mat Ladin, Arab tu cakap, ismuke ya akhi. Mat Ladin. Arab tu tepuk dia. Mat Ladin maksud dia, mat mati lah, tak ada din agama, mati tak ada agama. Sebab tu kita kena tahu jugalah bahasa Arab ni kan. Bagi nama anak ni kadang-kadang tak tanya ustaz-ustaz, dia buh nama aku suka, campur lelaki apa, suami dia pak dia dengan mak dia, telah nama makna tak betul. Sebab tu Nabi ni tak ada nama lain. Tiba-tiba dengar Muhammad. Bila Muhammad, ketika Nabi dilahirkan tuan-tuan, walaupun dalam kisah sirah mengatakan yang ini tak berapa sahih. Lahir saja Nabi, dua peristiwa berlaku. Pertama, api Yahudi yang membakar ribuan tahun tak pernah terpadam. Bila Nabi beranak, terus terpadam. Menunjukkan apa? Api itu berada di Parsi, bahawa Parsi ni akan jatuh. Begitu juga tembok di Rum yang tak pernah jatuh, tak pernah bergegang walaupun berlaku gempa bumi. Ketika Nabi lahir, runtuh tembok tu, menunjukkan Rum akan jatuh. Rupanya jatuh tuan-tuan ketika kerajaan Islam di bawah pemerintahan kerajaan Islam Khalifah yang kedua, Umar Al-Khattab. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah, Sultan Muhammad Al-Fatih ni dialah yang membuka Konstantinopol. Jatuhnya kerajaan Rum. Konstantinopol ni dia tukar kepada Istanbul benarnya. Istanbul, tapi ditukarkan kepada Istanbul oleh Mustafa Kamal Atatürk. Sebenarnya Istanbul tu kota Islam. Siapa yang membuka? Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebelum Muhammad Al-Fatih buka, seorang sahabat Nabi nama Abu Ayyub Al-Ansari. Umur dekat 100, nak pergi buka Konstantinopol tak boleh buka. Dia mati tuan-tuan dekat tembok Konstantinopol. Ketika dikebumikan, naik Sultan Muhammad Al-Fatih dah buka Konstantinopol, dia mimpi Sultan Muhammad ni. Abu Ayyub ni tang mana? Depa pergi cari kuat-kuat, jumpa mayat Abu Ayyub. Dalam kisah cerita ketika mana dah jumpa dah Abu Ayyub ni,
Sultan Muhammad turun tengok mayat tu masih elok. Sebab Abu Ayyub ni sahabat Nabi. Ingat tak Abu Ayyub ketika mana peristiwa hijrah? Dia doa, ya Allah, bagilah Nabi duduk rumah aku. Bagilah Nabi duduk rumah aku. Banyak sahabat, dia offer kat Nabi, ya Rasulullah, bila Madinah, duduklah rumah kami, offer. Tapi Abu Ayyub tak. Dia doa, ya Allah, bagilah Nabi duduk rumah aku, ya Allah. Sebab orang yang mengharapkan Allah, Allah akan bantu. Kita ni duk harap manusia. Ingat, 1000 kebaikan kita buat, orang tak akan pandang kita macam malaikat. Tapi satu kejahatan kita buat, orang hina kita, dia kata kita lebih teruk daripada syaitan. Itulah manusia. Tapi 1000 kejahatan kita buat, dengan satu taubat saja Allah boleh ampun semua kejahatan yang kita buat. Tapi banyak manusia mengharap manusia. Ni dia duk harap, ya Allah, bagilah ya Allah Nabi duduk rumah aku. Tiba-tiba Nabi kata, di mana untaku? Unta Nabi nama Ghawas. G-H-A-W-A-Z. Bukan Khawas. Ghawas. Unta ni jalan, dia macam ikut arahan Nabi. Tiba-tiba unta tu dengar rayuan sahabat Nabi Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Berhenti rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub seronok. Abu Ayyub lah di antara orang yang nak buka Konstantinopel tapi tak boleh buka. Ketika mana mayat dia ada tu, Sultan Muhammad turun dia nak pegang lah, ni sahabat Nabi masih elok mayat. Dia pegang nak cium kaki. Dalam riwayat kata kaki tu bergerak. Dia pegang nak cium lagi, kaki tu bergerak. Maka ulama kata Abu Ayyub malu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih kerana tak dapat buka Konstantinopel. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih buka. Kerana hebatnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang disebut dalam hadis Nabi, dia antara sultan yang paling hebat, dia antara tentera yang terhebat, yang terbaik. Akhirnya Sultan Muhammad yang boleh buka. Tuan-tuan tengok, ketika Nabi lahir, jatuhnya tembok di Rum, terpadam api di Parsi. Kerana apa? Kemuliaan Nabi. Nabi mulia. Tiba-tiba ada orang, tuan-tuan, tak mau sambut maulud Nabi SAW. Nabi bukan macam kita tak sambut birthday pun tak apa. Nabi ni BBIP, tuan-tuan. Kelahirannya sangat dinanti. Sehingga kan Salman Al-Farisi, ketika mana dia duduk di Parsi, dia anak raja. Tahu tuan-tuan. Salman ni, dia berkawan dengan pendeta-pendeta Yahudi. Pendeta ni bagi tahu dekat Salman, wahai Salman, akan lahir seorang lelaki. Dia ni tak terima sedekah, tapi dia terima hadiah. Kamu cari lelaki ni. Di belakang bau dia ni, ada tanda Khatamun Nabiyyin, Nabi akhir zaman. Tanda ni mengikut riwayat sahabat-sahabat. Anas bin Malik, dia kata tanda tu aku tengok seperti mana bulu yang timbul. Abdullah bin Abbas, dia kata isi yang timbul mengikut pandangan sahabat-sahabat, sebab dia tak sama. Sebab tu riwayat ni, kalau tuan-tuan tengok, setiap pandangan tak sama. Maka Yahudi ni bagi tahu akan ada tanda ni, kamu cari di antara dua berikat ni. Salman, tuan-tuan, dia pergi cari sampai di Syria. Diberitahu bahawa Nabi tu telah ada. Duduk di Madinah, dia dah hijrah daripada Mekah. Kamu pergi cari. Salman ni pergi cari. Salman, tuan-tuan ingat tak yang bagi pendapat ketika nak berlakunya peperangan Khandaq? Pendapat siapa? Salman Al-Farisi. Ketika mana sampai di Madinah, Nabi duk bagi tausiah dengan sahabat-sahabat. Salman bawa buah kurma. Wahai saudara, sebab dia tak kenal Nabi, disebut saudara. Wahai saudara, saya bawa buah kurma ni, saya sedekah kat saudara. Nabi bila sebut sedekah, Nabi tak makan. Nabi ambil tu, Nabi bagi kat sahabat makan. Salman mai esok pula. Mai esok dia bawa buah kurma. Ya saudara, saya bawa buah kurma ni, saya hadiah kat saudara. Bila hadiah, barulah Nabi ambil, Nabi makan dengan sahabat. Salman tahu, inilah yang disebut oleh pendeta Yahudi, Nabi tersebut. Maka dia ni tuan-tuan, bila sebut macam tu, dia tahu, ni Nabi ni, dia buat macam mana? Dia cari tanda tu. Tanda Khatamun Nabiyyin tu, Nabi akhir zaman yang ada dekat belikat Nabi ni. Dia cari. Nabi tahu kata Salman cari, dia buat macam mana? Dia jatuhkan selendang. Bila jatuh selendang, nampak tanda tu. Sebab tu Salman dia riwayat, tanda tu berbulu mengikut apa yang dia nampak. Ada sahabat nampak macam isi yang timbul. Ada sahabat yang nampak macam tenggelam, ikut pandangan sahabat. Kalau Anas, dia kata aku nampak berbulu. Tanda tu yang menulis Khatamun Nabiyyin, Nabi akhir zaman. Aku tengok tanda tu, aku terus cium tanda tu. Bila cium tanda tu, Nabi kata, barang siapa yang mencium tandaku ini, dia akan mencium syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan nak cari tanda Nabi, tak ada.
Tak jumpa dah tuan-tuan. Tuan-tuan nak cari gambar Nabi pun tak ada. Cara macam mana kita sayang Nabi, tu yang kita buat maulud ni. Faham tak? Tu yang kita buat maulud, ingat Nabi, cerita balik Nabi. Sebab tu Nabi ni tuan-tuan bila disebut Muhammad tak ada lagi. Dan Muhammad ni diingat silsilah dia sampai Nabi Adam. Kita ingat tak? Tak ingat. Muhammad, saya ingat sampai Adnan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni dengan Umayyah. Kalau tuan-tuan tahu, Umayyah ni dia keluarkan keturunan ni Abu Jahal. Abu Jahal ni, Umayyah ni, sebab tu Umayyah dengan Hashim ni macam pupu. Sebab tu Abu Jahal tak boleh terima Nabi. Pasal apa? Sebab Bani Hashim bagi makan kepada orang yang mai ketika haji. Haji tetap tuan-tuan mereka buat. Walaupun masa tu Nabi tak lantik jadi Rasul, tetap juga mereka buat haji mengikut syariat Nabi Ibrahim. Jadi Bani Hashim bagi makan minum air. Sebab telaga Zamzam dijaga oleh Bani Hashim. Bani Umayyah bagi makan. Jadi bila Nabi ni dapat dilantik menjadi Rasul, Abu Jahal namanya Amru bin Hisham. Dia tak diterima. Sebab apa? Dia kata kalau aku terima Muhammad jadi Rasul, jatuh aku ni status. Macam kita adalah haya kan. Kadang-kadang kita cakap benda betul pun ada orang tak diterima. Kita cakap betul ni, Ustaz Allah ni cakap betul. Tapi dia kata apa? Main dengan Ustaz Allah, dia kata apa aku tak terima. Ada orang macam tu dah. Dia kata main dengan Allah khairi, aku tolak awal. Tak tahu ada orang macam tu pun ada. Sebab apa? Sebab dia rasa tu kehebatan dia tu. Ni Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Nabi Muhammad nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Khusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidhar bin Ma'ad bin Adnan. Yang ni tak ada khilaf. Adnan ni sampai kepada Nabi Adam ada khilaf. Tengok, salah silah Nabi diingat. Salah kita ingat tak? Saya ingat 7 keturunan. Abdullah Khairi bin Harun bin Syafi'i bin Awam Muhammad bin Ishaq bin Tok Mengketi bin Kinnam bin Kim Jod bin King Kau bin King Kong. Mak tu keluar King Kong tu. Hak tu aku merapu tu. Nampak depa ni kau boleh tak lena. Tak ingat. Saya ingat sampai Kim Yot. Kami pergi cari di Yala, jumpa Kim Yot. Kak ni tahu lah, jumpa keluarga Kim Yot tu. Abdullah Khairi bin Harun bin Syafi'i bin Awam Muhammad bin Kim Yot. Adik-beradik Kim Jong Un. Korea Utara, hampa jangan main-main. Nah, abang kata, tengok, salah silah Nabi diingat. Kerana apa diingat? Kerana dia BBIP. Hebatnya. Tapi ada orang tak mau sambut maulid Nabi. Sedih yang tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW ni tuan-tuan, apabila dia dilahirkan, dia dinamakan Muhammad terpuji. Bila nama Muhammad, tuan-tuan bayang ketika lahir anak yatim, bapak dia meninggal. Sebab tu orang yang tak ada bapak ni dia boleh survive hebat. Dia boleh hidup dalam keadaan kuat. Sebab apa? Tuan-tuan tengok Buya Hamka. Buya Hamka dia mengaji di Mekah, bukan mengaji apa-apa pesantren je, tapi dia ulama hebat. Kerana apa? Bapak dia dengan mak dia bercerai. Akhirnya bapak dia tinggalkan dia. Dia hidup dengan mak saja. Dia boleh hidup. Dia boleh survive. Sebab tu orang yang tak ada bapak ni, kalau dididik betul-betul, dia hebat. Sebab dia dalam keadaan susah. Susah. Dan ketika mana, tuan-tuan, cerita ringkas-ringkas kan. Dilahirkan bapak dia meninggal. Abdullah meninggal. Dijaga oleh mak dia. Ketika itu, kebanyakan orang Arab, dia akan hantar pergi duduk di suatu tempat yang mana boleh cakap Arab fusahah. Kalau di Mekah, Arab Ami. Siapa pergi Mekah tahu lah. Arab Ami. Dia cakap, Masyibra. Banyak orang tak tahu. Masyibra tu maksud apa? Madza taf'al. Hang buat apa? Arab dia kata, Madza taf'al. Agullak. Kita pernah dengar? Agullak. Ni Arab Ami ni. Agullak. Agullak tu maksud dia, aku lulaka. Aku tak cakap dengan hang ni. Rohfin. Dia kata roh. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak faham. Arab kalau dia sebut roh tu, dia cukup marah kita. Tuan-tuan, kalau kita semayangkan Allah Akbar, Arab kata bara. Bara tu dihalau. Bara belah. Bara tu beredar. Tak mau beredar juga Arab kata itlaq bara. Itlaq bala tu maksud dia berambuih. Tak mau berambuih juga kan? Tak mau berambuih juga, duk semayang juga. Orang perempuan kan semayang tengah jalan. Allah itlaq bara. Tak tahu. Dia kata apa? Roh.
Roh tu maksud dia, aku tak mau tengok jasad hang, roh hang pun aku tak mau tengok. Tu dia marah kita. Kita roh, hantu. Bapak tahu dah. Dah faham. Sebab tu Nabi ketika mana dilahirkan, dia dihantar untuk disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Ibu susuan Nabi dua. Pertama Ummu Aiman. Ummu Aiman ialah hamba kepada Abu Lahab. Tuan-tuan bayang Abu Lahab ni ketika Nabi lahir, seronok punya tak seronok, dia buat kekah seekor unta. Sebab tu ada riwayat kata, walaupun tak sahih, ketika setiap hari Isnin Allah akan ringankan seksa Abu Lahab. Walaupun ini ada khilaf. Sebab dia pernah meraihkan Nabi lahir dengan seekor unta dan membebaskan Ummu Aiman, hamba dia. Ummu Aiman ialah mak susuan Nabi yang pertama. Yang kedua ialah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni, tuan-tuan, ketika mai nak ambil semua anak-anak yatim, dia ambil orang dah. Anak-anak di Mekah tu dia ambil untuk dijadikan mak susuan. Tak ada. Dia nak balik ke kampung dia, tak ada bawa anak, akan dihina. Bila dihina, dia pun tengok, lah Muhammad ni ambil bila ambil, siapa nak bayar? Sebab pak mati, anak yatim. Dia kata tak apa, ambil juga. Rupa-rupanya bila ambil, Allah bagi keberkatan. Tengok, Nabi ni dia ambil beri keberkatan. Kita buat maulud Nabi, tak mau ambil keberkatan kah? Ni namanya keberkatan. Ingat Nabi balik. Bila dia ambil, tuan-tuan, susu dia lagi bertambah, kambing dia lagi bertambah, hidup dia lagi berkat. Berkat, tuan-tuan. Kerana apa? Ambil Nabi SAW sebagai anak susuan. Halimatus Sa'diyah. Dan ketika mana, tuan-tuan, Nabi duduk di Madinah, Halimatus Sa'diyah mai Madinah. Nabi duduk, Nabi tengok Halimatus Sa'diyah, Nabi bangun, tuan-tuan, Nabi hormat Halimatus Sa'diyah. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Dia kata, inilah ibu susuan aku. Tengok, ibu susuan pun Nabi hormat. Kita, mak kita, ayah kita kena panggil hang aku ya, no? Sedih orang tak? Ni, Nabi dihantar, tuan-tuan, kaum Bani Sa'ad ni kerana apa? Untuk nak cakap lahjah Arab ni bagi faham, fusahah. Kalau tidak, Nabi tak akan faham Quran tu. Jadi bila dia hantar ke kawasan tu, cakap Arab fusahah. Arab fusahah ni Arab apa? Arab ni Quran lah. Madza turid? Kamu nak apa? Ana urid an adhhaba ila dukkan. Ini cakap Arab fusahah. Arab fusahah ni dia kalau kita cakap, kita boleh i'rab. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Kenapa baca alhamdu? Kenapa tak baca alhamdi? Kenapa tak baca alhamda? Sebab tu orang yang mengaji dia akan tahu alhamdu tu mubtada, dia mesti marfu'. Mesti lah dia mesti bidhammah. Mesti alhamdu, tak boleh baca alhamdi. Kecuali orang mengaji qiraat. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu qiraat. Dia boleh pendekkan, itu qiraat. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas sirah. Boleh baca. Tapi kena mengaji, itu nama qiraat. Imam Kisai dia menguasai dua qiraat ketika umurnya 40 tahun. Mengaji umur 40. Sebab tu kata Ibrahim Naqai, idza wada'a ar-rajulu 40 sanah, apabila Allah letak seorang umurnya 40 tahun, ala khuluqin, di atas perangai yang sama. 40 lah, masjid pun tak mai. 40 lah, Quran tak baca lagi. 40 dah, tuan-tuan. Nabi hijrah umur 53, naik Jabal Sur 4 jam. Kita umur 53, tangga masjid tak mai lagi. Sedih lah, tuan-tuan. Naik tu, saya duduk tiap bulan pi Mekah. Jabal Sur tu alhamdulillah tak pernah naik. Nabi 53 naik Jabal Sur. Ada di kalangan kita umur 40. Kata Ibrahim Naqai, ala khuluqin, di atas perangai yang sama. Lam yataghayyara anhu hatta al-maut. Kalau umur 40 tak berubah lagi, Allah akan kekal perangai tu sampai mati. Jaga, tuan-tuan. Kita dah umur 40 ni, saya 57, tahun depan 58 lah, bukan muda lah. Kawan-kawan pun ramai mati lah. Geng saya cot mati lah. Lagi apa? Pozi mati lah. Yang ada-ada pun teruk-teruk dah. Tu pun dia tak main je. Mana geng aku tak nampak pun, mati habis apa? Dah mati dah pun, tuan-tuan. Tu pun tak sedar lagi. Ni Nabi SAW ni, tuan-tuan, cuba tengok, saya terlupa nak bila termasuk tahun tu tadi. Mana patah balik atas. Ketika mana duduk di Bani Sa'ad, dia menguasai bahasa Arab. Sebab tu bila alhamdu, kita faham. Alhamdulillahi maliki yaumiddin, kita boleh pendek. Itu qiraat.
Imam Kisai umur 40, tuan-tuan, baru belajar. Malas nak mampu. Ketika dia duduk jaga kambing, cerita sikit tuan-tuan, Imam Kisai ni jaga kambing. Tiba-tiba ada seorang makcik. Makcik ni duduk main dengan anak dia. Anak dia ni malas. Dia kata, hang ni malas ha. Hang jangan malas bodoh macam orang tua tu. Orang tua tu siapa? Imam Kisai. Umur 40. Imam Kisai bila sebut saja jangan bodoh macam orang tua tu, terdetik hati dah. Allah, dia kata aku bodoh tu. Terus umur 40 pergi belajar. Bila belajar dia telah menguasai dua ilmu hebat, iaitu ilmu qiraat dan ilmu nahwu. Tu tengok. Kita umur 50 tak mau buat apa dah. Ni Abu Laid Samarqandi menulis kitab Tanbihul Ghafilin umur 55. Dia ni ada di kalangan kita, ya bencin lah, tak tahu nak buat apa. Jangan. Mengaji ni, kata Sayyidina Umar, orang yang hebat hari ni bila dia bertambah ilmunya. Orang yang teruk hari ni, yang jahil, yang bodoh, ialah hari tu tak bertambah ilmunya. Sebab tu kita mengaji ni kena mengaji, tuan-tuan. Mengaji ni dua. Pertama, mengaji dengan pengalaman kita. Yang kedua, ilmu bita'alum, kena berguru. Sebab tu Nabi SAW ni, tuan-tuan, cerita sikit pasal qiraat tadi kan. Kita baca Maliki Yaumiddin boleh, Ihdinas Sirah boleh, tapi kan ada ilmu ah. Ihdinas Sirah boleh, Ihdinas Sirah boleh, Ihdinas Sinra boleh, sin. Zira boleh, Sira boleh, Sira pun boleh, tapi kena mengaji qiraat ah. Anak saya Ustaz Azam dia memang mengaji qiraat, memang dia pandai, saya mengaji sikit kat dia ah. Ihdinas Sirah alaihum boleh, tapi kena mengaji ah. Alaihum, alaihimu pun boleh, alaihim pun boleh yang kita duk baca. Yang tak boleh, alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallun, makmum amun. Hak tu tak boleh. Hak tu tak ada. Tuan-tuan jangan duk buat amun pula. Tetap amin. Imam Kisai menguasai, tuan-tuan, ilmu qiraat ini, dan dia menguasai ilmu nahwu. Sebab tu bila alhamdulillah Nabi pi duduk dekat Halimatus Sa'diyah, dia menguasai akan ilmu ni, ilmu bahasa Arab tu. Sebab tu kalau pi Mekah, tuan-tuan, kan, kalau boleh menguasai bahasa Arab, tuan-tuan hebat lah. Walaupun orang Arab dia tak cakap, orang Mekah ni dia tak cakap Arab fusahah. Macam kita lah duduk di Pulau Pinang kan, tuan-tuan cakap, saya nak pergi ke kedai. Di kedai saya nak beli barang-barang ini. Itu nama dia gelong, nama dia. Tak cakap macam tu kan. Kita cakap bahasa kita, weh hang nak pergi mana oi kan. Tadi hang sampai lalu dekat penyidai tu, hang ronot kepala. Meronot, hang meronot kepala kan. Hang lalu tu hang lompat, hang tengok-tengok tu ada apa, hang serenyak tibai biar tu bahasa kita kan. Macam tu bahasa di Mekah. Dia cakap ammi. Tapi Nabi ni dihantar untuk bahasa Arab Fushah, bahasa Quran. Alhamdulillahi, maka Nabi akan tahu, oh, ini bahasa Al-Quran. Sebab tu bila kita boleh menguasai bahasa Al-Quran, hebat. Nak kuasai, tuan-tuan, saya dulu pun tak tahu juga, tapi bila kita duk tengok Quran, kita tahu makna dia, lama-lama kita boleh kuasai. Kan? Tuan-tuan ni kena mengaji ya. Kan? Kita tahu kuasai, bila tahu tu orang baca Quran, kita faham makna. Kalau dia baca silap, kita boleh tegur dia, sebab kita boleh i'rab tu, alhamdu. Kenapa alhamdu? Kan? Kita tahu dia tak boleh baca alhamdi sebab dia mubtada. Kita tahu dah kan kaedah i'rab. Sebab tu ayah Harun dia tak pandai cakap Arab, tapi i'rab dia pandai. Hampa silap terus pergi baca Quran dia. Hampa silap baca ya, ambuh baris tak betul, dia tahu lah sebab dia i'rab. Tu sebab tu kalau pergi Mekah kan, pergi Mekah kena tahu juga bahasa Arab. Macam baru ni saya cerita ada seorang pergi dengan saya kan. Dia mengaji 4 bulan pergi Mekah, bulan haji. Dia pergi sampai dekat itulah, dekat kedai-kedai, dia ingat orang Arab tak boleh cakap Arab. Dia tengok dalam Quran tu, kam min fi'atin qalilatin kan, kam dia tengok berapa, dia pipi, ya habibi tu kekasihku. Orang tak pernah cakap ya habibi, mangkuk ayun ya. Dia kena kata ya akhi. Ada dia bercakap ya habibi tu untuk orang perempuan ya habibi, kam. Arab tu kata arba'ah riyal. Dia arba'ah menatang apa dah. Dia teringat usalli fadl Aisyah arba'ah rakaat. Arba'ah, dia kata arba'ah 4 rakaat. 4 rial, dia nak minta 3. Dia guna apa? Usalli fadl maghribi salasa. Arab kalau pergi Mekah dia tak sebut salasa.
Kalau salasa, dia akan sebut talata. Kalau tuan-tuan pergi, kalau salasa, talata. Kalau fa, dia tak akan sebut fa, susah sebut, dia akan sebut ba. Kalau perlis tu, dia tak akan sebut perlis. Aina taskun, kamu duduk mana? Ana min berlis. Dia tak kata perlis. Kalau tuan-tuan kata ana min perlis, nampak sangat hang tak erti. Ana min berlis. Kalau Pahang, ana min Bahang. Kalau Penang, ana min Bineng. Kalau Perak, tuan-tuan sebut sendiri lah. Lagi orang Perak marah, ana min berak. Mampu tuan-tuan. Arab dia tak sebut fa. Kalau fa jadi ba. Kalau sa jadi ta. Talata. Talata. Usalli fardal maghribi talata. Talata 3 riyal. Dia kata halal khuz halal. Kawan pun ambil pergi kedai lain pula. Pipi tengok, dia pun pegang. Kam Arab tak talata riyal. Dia tahu talata 3. Dia nak minta 2. Dia nak buat macam mana? Usalli fardhu subhi raka'ataini riyal. Arab tu cakap Melayu. Orang tak cakap macam tu rupanya Arab tu dia cakap Melayu. Kalau 2 riyal lain ataupun isna riyal. Sebab tu kena menguasai juga bahasa Arab ni. Kalau kita boleh kuasai, alhamdulillah. Tuan-tuan, Quran tu kita faham. Nabi ni dia hantar tuan-tuan di Halimatus Sa'diyah ni, Bani Sa'ad ni untuk apa? Menguasai bahasa Quran. Bahasa Arab yang fusah. Maksudnya kita mengaji bahasa Melayu macam bahasa Melayu kan. Kita hendak ke mana? Di mana? Macam itulah macam kita cakap bahasa Johor kan. Johor cakap bahasa surat tau. Saudara nak ke mana? Di mana tinggal? Saya kalau ceramah sana macam tu lah. Saudara-saudara kita kena bersyukur kepada Allah. Aku dengar pun berbulu tuan-tuan. Kontrol. Kontrol tuan-tuan. Cerita tuan-tuan pernah dengar. Pernah saya pergi ceramah lama dah di Johor. Ceramah macam tu 5 minit dah. Kita alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah 5 minit. Lepas 5 minit dia keluar kampung Cegak. Balok lihat. So kita ceramah tak boleh kontrol jenis main Pulau Pinang tuan-tuan. Habis ceramah kan, dia berkata ustaz ceramah sedap. Tapi haram tak faham. Kita apa tak faham. Ustaz cakap 5 minit ya bahasa surat. Lepas tu ustaz balun Kedah Utara kami tak faham. Saya kata pasal apa saya buat apa? Saya buat gelak depa gelak. Dah ustaz gelak kami pun gelak. Saya kata hampa teruk dia. Tak apa ustaz, habis-habis dah. Alhamdulillah. Jom pergi rumah saya. Dia ajak pergi rumah dia. Dia tahu rumah saudara kat mana, kita pun kontrol kan. Rumah saya tak jauh je dekat sana. Saudara orang mana? Saya kata saya orang Johor. Oh, Johor. Lama dah dekat sini? Lama dah ustaz. Tak apalah kita pergi rumah saya. Rumah saya tak jauh tau. Setengah jam tak sampai lagi. Kita bengang, hang kata rumah hang dekat. Setengah jam ni saya nak balik. Dah ada rumah saya dekat aja ustaz. Nak sampai 40 minit tak sampai lagi. Itulah kali kita bengang. Rumah saudara kat mana? Rumah saya depan tu nampak duk taman tu. Depan tu rumah saya lah. Depan taman tu ada jalan tar. Atas jalan tar tu ada gon. Hampa tahu tak gon? Gon ni orang utara lah. Kan? Tiba-tiba dia orang Johor sebut gon. Saya pun aku nak tanya hang ni orang Johor kan? Ya. Kenapa hang sebut gon? Muka dia lain terus. Dah saya orang Kok Diang ustaz oi. Belagak. Lama tak jumpa. Nabi ni menguasai bahasa tu. Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan bila sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dia faham. Sebab bahasa tu bahasa Quran. Orang Arab kalau tuan-tuan pergi duduk di Mekah Madinah, dia cakap Arab Ammi. Dia cakap Arab Ammi. Depa tak cakap Arab bahasa fusah kecuali orang yang duduk di Sudan. Tuan-tuan tengok Sudan kan, kulit hitam tu memang cakap Arab fusah, Arab Quran. Kalau Sudan, Somalia, saya kalau jumpa gen Arab Sudan, dia cakap Arab kan? Oh dia cakap Arab fusah. Mata wasal hina, bila sampai sini, madza turid, apa yang kamu nak? Cakap Arab, kita seronok sebab Al-Quran. Tapi kalau jumpa Arab Mekah, satu lagi Arab tu, Arab Mesir lagi teruk. Hak tu sampai tak bunyi apa, kakak bunyi. Dia ambil hak ujung lah. Nabi menguasai ni. Bila Nabi menguasai tuan-tuan, alhamdulillah ketika umurnya 5 tahun. Ni nak cerita sampai ke berapa ni? Saya boleh cerita ni sampai ke 12 tu. Sirah ni saya minat. Tuan-tuan boleh tunggu. Tuan-tuan nak tunggu aku nak balik. Kita cerita sikit-sikit dah, nanti kita sambung. Saya minat sirah tuan-tuan. Memang minat sejarah.
Sejarah kalau dulu PMR tu A saya hafal semua tu. Seri Wijaya semua saya hafal. Saya minat sejarah, tahun-tahun saya ingat semua. Sebab saya jenis boleh ingat nombor. Nombor tu tuan-tuan, nombor telefon boleh ingat. Nombor kereta, tapi nama orang susah nak ingat. Ada orang main jumpa saya, "Ustaz, saya pergi umrah dengan ustaz." Saya, ya. Kalau ya, tak kenal lah tu. Kalau saya kata Yusuf ke, Muhammad ke, tu saya kenal. Tapi nombor bagi saya, sebab saya minat. Jadi ketika Nabi umur 5 tahun, ingat tak? Nabi didatangi oleh malaikat, dibelah dadanya. Tuan-tuan, rupa-rupanya dalam sirah menceritakan, sahabat Nabi menceritakan bahawa Nabi ni ketika mana ni. Sebab tuan-tuan ingat, maula Nabi ada banyak. Anas bin Malik, maula Nabi. Anas bin Malik ketika Nabi hijrah, mak Anas bawa kat Nabi, "Ya Rasulullah, aku tak ada apa. Rumah tak ada, harta tak ada. Aku ada anak aku. Ambil jadi maula." Maula ni pembantu. Pembantu Nabi banyak. Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ni Zaid bin Harisah, ni pembantu Nabi ni semuanya tugasan berbeza. Ada yang ambil ayat kat Nabi, ada yang sedia kasut kat Nabi, ada yang sedia redak kat Nabi, ada yang sedia apa? Tempat untuk semayang. Itu nama maula Nabi. Anas bin Malik ketika mak dia mai, "Ya Rasulullah, aku tak ada harta, tak ada rumah, ambil anak aku jadi maula kamu." Nabi SAW bila diberi saja Anas, Nabi pegang dada Anas. Nabi letak tangan. Bila Nabi letak tangan, Nabi baca doa, "Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu." Sebab tu kalau tuan-tuan ada anak-anak kecil kan, kita pergi tengok, kita tak pandai nak tahnik. Tahnik ada doa. Kalau tahnik, tuan-tuan ambil buah kurma, baca doa, "U'izu." Kalau ada nama, sebut nama. Sebab tu nama tu kena bagi elok. Kalau sebut nama tak elok, mana tak elok, dia sebagai doa. Kita kena, kalau tak ada nama, "U'izuka" untuk lelaki. Kalau perempuan, "U'izuki bi kalimatillahi tammah wa min syarri kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah." Ambil buh dalam mulut kita. Kemudian ambil tu buh dalam mulut tu. Mulut baby tu. Jangan bubuh mulut bapak baby pula. Baby. Kita doa, "U'izuka ki bi kalimatillah", dengan kalimahmu yang sempurna, daripada syaitan yang celaka, daripada mata yang mencela, penyakit ain. Itu pentingnya. Nabi tuan-tuan, ketika Anas, dia letak tangan. Dia baca apa? "Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu." Ya Allah, kau bagi kepada dia apa? Keberkatan, malan, harta. Malan wa waladan, anak. Dan harta anak ni berkat. Berkat macam mana? Alhamdulillah, Anas bin Malik, Allah bagi dekat dia anak yang berkat. Anak dia punya ramai. Bukan saja berkat, harta dia pun berkat. Dan umur dia panjang. Umur Anas panjang tuan-tuan, umur dah sampai 100 lebih. Sehingga kan dia kahwin tu, bini dia mati. Dia menikah lain, bini tu mati lagi. Dia menikah, mati bini. Lepas tu bini dia semua mati. Kemudian anak pun mati, dia tak mati lagi. Lepas anak dia mati, cucu mati, dia tak mati lagi. Lepas cucu mati, cicit mati, dia tak mati lagi. Dia tak mati lagi. Kerana apa? "Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu." Kerana doa Nabi. Satu lagi ialah Abdullah bin Abbas. Ini maula Nabi ke? Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini ialah bapa saudara Nabi. Anak dia nama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, Nabi pegang kepala. Nabi baca apa? "Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadikas salihin." Sebab tu kalau tuan-tuan ada anak, doa-doa ni jangan tinggal. Allahumma faqihhu fid din kalau lelaki, kalau perempuan, Allahumma faqihha fid din wa'allimha ta'wil waj'alha min ibadikas salihin. Itu doa yang Nabi baca dekat Abdullah bin Abbas. Rupa-rupanya Abdullah bin Abbas hebat tak hebat, ilmu ta'wil tu dia boleh faham Quran. Dan dia mati tuan-tuan di Taif ketika mana digali kuburnya untuk dimasuk jenazah Abdullah bin Abbas. Terdengar dalam kubur tu. Terdengar apa tuan-tuan? Tuan-tuan pernah dengar tak sejarah tu? Ketika Anas nak bawa masuk dalam kubur, tuan-tuan pergi dekat masjid Abdullah bin Abbas, ada kubur dia. Sebelah kubur Hunain, syuhada Hunain. Ketika nak bawa masuk kubur Abdullah bin Abbas, terdengar dalam kubur malaikat baca, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Tengok hebatnya Abdullah bin Abbas. Nabi baca doa, maula Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW dibedah tuan-tuan, kan? Dimasukkan 3, setengah riwayat kata 3, ilmu, iman dan ihsan. Dicuci tuan-tuan. Nabi dibelah dadanya 2 kali. Tuan-tuan ingat tak?
Pertama ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ingat tak? Yang pertama tu ketika umur 5 tahun. Yang kedua ialah Isra' Mi'raj, dibelah dada. Ketika mana Nabi 5 tahun, tuan-tuan, bila dibelah, Halimatus Sa'dah ni takut tengok. Sebab apa? Budak-budak pakat lari habis. Tinggal Nabi dibelah tu, nampak bekas ni. Bila nampak bekas, Halimatus Sa'dah bawa nak pi bagi balik dekat mak dia nama Aminah. Ketika itulah mak dia meninggal di Abwa. Bila meninggal, tuan-tuan, Nabi dibelah oleh Abdul Muttalib. Sebab tu ulama-ulama tak ada khilaf. Mereka mengatakan bahawa Abdullah mak Nabi Aminah termasuk dengan Abdul Muttalib, mereka ni dalam kumpulan fatrah. Tak ada fatrah? Fatrah maksud dia selagi mana tak sampai Nabi diutuskan, mereka ni layak untuk masuk syurga. Setengah kata mereka duduk di antara Al-A'raf. Syurga pun tak, neraka pun tak. Sebab tak sampai lagi hidayah Nabi SAW. Dan Nabi ni wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni tuan-tuan, dia bercakap sebab apa? Dia telah dicuci. Apa yang dia cakap bukan daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, semua wahyu. Sebab tu Nabi tu rahmatan lil alamin, sebab dia cakap semua wahyu. Bila wahyu tuan-tuan, maka Nabi kata apa? La yadkhulunal jannata, takkan masuk syurga. Ni, la yadkhulul jannah, tak boleh masuk syurga siapa yang tak ada pada diri dia tu kasih pada Nabi SAW. Sehingga kan dalam satu riwayat dia kata apa? Al-bakhil, orang yang sangat bakhil. Allazi man zukirtu indahu, siapa yang disebut akan nama aku, falam yusalli alayya, dia tak selawat dekat aku, dia orang yang bakhil. Jadi kalau kita sayang Nabi, tuan-tuan, nak cari muka Nabi tak ada dah. Nak cari Nabi tu tak ada dah. Nak cari apa, jasad Nabi ada di Mekah, ada di Madinah kan. Jadi macam mana sayang Nabi? Man salla alayya wahidatan sallallahu biha ashran. Tuan-tuan kena ingat, Allah suruh kita semayang. Allah semayang tak? Tak layak bagi Allah semayang sebab dia ialah Allah. Allah suruh kita pergi haji. Allah pergi haji tak? Tak. Allah suruh kita puasa. Allah puasa tak? Tak layak bagi dia puasa. Dia Allah. Tapi Allah suruh selawat. Dia selawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah malaikat selawat dekat Nabi. Kita sayang Nabi, jangan cari gambar Nabi. Selawat banyak-banyak. Kan? Selawat banyak-banyak sebab tu Nabi kata apa? Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga apa? Min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kamu kasih aku melebihi kamu kasih mak ayah kamu, anak-anak kamu dan manusia seluruhnya. Maksud dia, siapa tak sayang mak, sayang. Siapa tak sayang ayah, sayang. Tapi Nabi kata kamu sayang mak kamu, ayah kamu, kamu kena sayang aku lagi. Kan? Kamu sayang anak tak? Sayang. Siapa tak ada anak? Tak sempurna. Tapi Tuhan tak bagi, nak buat macam mana? Sayang anak. Tapi Nabi kata sayang anak pun kena sayang aku lagi. Tidak tak sempurna iman. Tuan-tuan, ni yang kita buat sambutan Maulud Nabi ni. Nak lahir sayang Nabi. Kalau tak ada Nabi siapa kita tahu? Kan, orang lahak yui. Kalau lah tak ada Nabi, kita mungkin dah lah duduk kat Padang Menora. Padang Menora dulu tuan-tuan, semua geng siamu. Itu nama Padang Menora. Tambah-tambah kita dah lahak yui pula. Lubuk meriam lagi teruk dalam lubuk. Nasiblah dapat petunjuk Allah kan. Dapat hidayah kita semua orang Islam. Kita jamin masuk syurga. Tuan-tuan, boleh masuk syurga tu alhamdulillah dah. Kan, daripada kita tak dapat masuk. Jadi macam mana nak dapat masuk syurga? Ni nak dapat rahmat. Rahmat tu apa? Nak dapat tu yang katakan syafaat Nabi SAW. Tu yang kita buat maulud ni, kurang-kurangnya dalam hati kita. Ya Allah, aku nak sambut macam mana sayang Nabi. Selawat banyak-banyak. Selawat Selawat yang paling bagus sebagai tanda sayang Nabi macam mana? Selawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah tu yang tuan-tuan semayang, ketika semayang tuan-tuan selawat. Allahumma salli ala. Saya kalau dalam semayang, saya tak akan sebut Sayyidina. Sebab memang ada hadis. Nabi tak sebut Sayyidina. Jadi saya tak akan tambah. Jadi dalam semayang, tetap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sampai fil alamin innaka Hamidul Majid. Tapi di luar, saya akan sebut Sayyidina. Kalau saya selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang kata, boleh ke Ustaz? Takkanlah tuan-tuan, Nabi ni kekasih Allah, BBIP. Di luar takkanlah tuan-tuan sebut Muhammad saja. Betul tak? Tuan-tuan jumpa saya, walaupun kenal, kan? Abang D kenal saya, dia takkan panggil saya lah. Dah. Mana no?
Panggil mana ni tetap je panggil ustaz. Oh dia panggil sebab apa? Hormat. Takkan Nabi ni kekasih Allah, tuan-tuan panggil Muhammad saja oi. Kan? Tetaplah kalau boleh tuan-tuan kita duduk saja selawat. Sebut Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau boleh Ibrahimiyah. Sampai fil alami innaka hamilum majid. Sebab satu riwayat kata apa? Man salla alayya wahidatan. Siapa selawat dekat Nabi sekali, sallallahu biha ashran. Allah selawat dekat kita 10 kali. Dalam satu riwayat, man salla alayya wahidatan ashran. Siapa selawat dekat Nabi 10 kali, sallallahu biha mi'atan. Allah selawat dekat dia 100 kali. Dalam riwayat lain kata, man salla alayya mi'atan. Siapa selawat dekat Nabi 100 kali, sallallahu biha alfan. Allah selawat dekat dia 1000 kali. Dalam satu riwayat, walaupun riwayat ni tak sahih, dia kata man salla alayya alfan. Siapa selawat dekat Nabi 1000 kali, haramallah jasaduhu 'alan nar. Allah haramkan jasad dia masuk neraka. Dalam satu riwayat kata bertemu ni bahu dia dengan bahu Nabi ketika masuk syurga Allah. Syarat dia 1000. Saya 57 dah. Kalau tak buat lagi tak tahu 57 dah, kawan-kawan saya ramai mati dah woi. 11 orang lah dalam kelas kami mati. 11 orang lah. Yang paling saya ingat baru ni di Pematang Tok Ilong, nama Yaqub bin Ramli. Yaqub Ramli ni tuan-tuan saya sebut selalu almar'u ma'aman ahabba, seseorang dengan apa yang dia suka. Kalau hidup kita suka baca Quran, mati baca Quran lah. Kalau hidup suka selawat, mati selawat lah tuan-tuan. Hidup suka main mengaji, mati hidup mengaji lah. Tapi bukan mengaji malam ni, malam lain lah tuan-tuan. Kalau hidup kita suka duk pergi masjid, mati dalam perjalanan lah. Jangan susah hati. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang dengan apa yang dia suka. Yaqub bin Ramli ni tuan-tuan, dia mengaji sekolah tak pandai. Tapi dia ni qari. Sekolah rendah Johan, wakil sekolah, wakil negeri. Masuk sekolah menengah, wakil sekolah menengah, wakil negeri Pulau Pinang. Sekolah biasa, bukan sekolah irsyad. Sekolah biasa, tapi dia ni memang Quran. Ambil SPM tak pandai, biasa-biasa ya, pergi kerja kelang. Tapi hidup dia, di rumah dia mengajar Quran. Di masjid, di surau dia jadi imam. Jadi imam tuan-tuan. Pagi tu, pagi subuh hari Jumaat, dia baca surah Jadah. Sampai wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia sujud lah. Orang sujud, tunggu-tunggu tak angkat kepala. Depa duk tunggu awak tak angkat ni, awak tak angkat. Depa pun angkat. Angkat apa? Dia duk sujud, mati tengah sujud. Mati tengah sujud. Mati pagi Jumaat, mati tengah semayang. Kita nak kata apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang dengan apa yang dia suka. Hidup dengan Quran, mati pun dengan Quran, mati dengan sujud, mati depan mihrab, mati dalam surau masjid. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah kan. Ni kita nak ambil peluang lah, ingat Nabi, sambut ni, selawat banyak-banyak. Selawat paling bagus. Allahumma salli sampai fil alamin innaka hamidum majid. Kalau tak boleh ambil macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Ataupun kalau nak macam ni pun boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Kalau wa baraka wa salam. Kalau wa barik wa sallim. Panjang sangat ustaz. Kalau panjang bagi pendek lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah. Selawat jangan pakai tangan. Lena. Taulah. Umur 50 ke atas. Kalau pakai tangan, Allahumma salli ala Allahumma salli. Allah. Empat. Pegang buat tasbih. Kak pegang buat tasbih kak. Pak Long pegang buat tasbih. Beli hak mahal sikit. Kalau hak murah jatuh, kita buat tak tahu. Kita Allahumma salli ala Muhammad, pegang hak mahal sikit. Allah beli hak 200 tu. Allah jatuh mahal, kena ambil balik Kalau hak RM20 jatuh, dia buat tak tahu lah. Pegang buah mahal sikit. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pegang buah tasbih, jatuh kita ambil. Ataupun pakai yang digital punya. Tuan-tuan, kalau umur lah 50 nak 60 ni, jangan tinggal lah 1000 kali oi. Sebab apa? Orang yang buat dia tahu. Orang yang tak buat dia tak tahu. 57 dah. Kalau saya bangun, saya kalau tak semayang solat sunat subuh tak boleh duduk. Tuan-tuan, kalau hari tu tak semayang solat sunat subuh, tak boleh duduk. Pasal ya Allah, aku ni tak sempurna. Tambah kalau tak semayang subuh, lagi tak boleh duduk. Sebab dah terbiasa. Sebab tu orang yang biasa selawat, kalau dia tak buat, dia tak boleh duduk. Buatlah tuan-tuan, murah rezeki. Allah angkat segala kejahatan yang kita nak buat. Allah lindung kita. Tuan-tuan kena ingat,
Satu ulama namanya Syekh Mutawali Asy-Sya'rani. Saya amal yang ni tuan-tuan daripada muda lagi. Dia kata apa tuan-tuan? Saya tengok ceramah dia. Ni ayat ni. Wahai anak-anak muda, kalau hampa tak mau buat maksiat, hampa bahagikan ayat ni pada 3 bahagian. 3 bahagian. Macam mana? Syekh Mutawali Asy-Sya'rani dia kata apa? Dia ambil satu hadis. Saya tak pastilah hadis sahih atau tidak. Tapi Syekh Mutawali Asy-Sya'rani ni seorang ulama hebat. Bagi pada 3 bahagian, baca bismillah, sedut, kemudian dah telan sebut alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Ada 2 bahagian lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Habiskan yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia baca satu hadis, dia kata, selagi mana ayat tu duduk dalam badan, selagi itulah kita tak akan buat maksiat. Amal ha. Dan satu lagi, satu doa yang diamalkan oleh Nabi Yusuf AS. Ayat 100. Tuan-tuan balik cari. Surah Yusuf ayat 100. Kita doa supaya mati dalam Islam. Apa doa tu? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Pernah dengar tak? Kalau tak dengar malam ni, balik hafal. Cari surah Yusuf ayat 100. Lah kali. Ayat yang ujung tu. Anta wali, engkau pelindung aku. Tawaffani anta wali fi dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat, pelindung ni Allah. Banyak di kalangan kita bangun pagi, pergi cari rezeki, lupa pemberi rezeki. Cari rezeki, lupa solat subuh pemberi rezeki. Banyak kita cari dunia, lupa dunia seisinya. Solat sunat subuh, dunia seisinya. Ni amal yang ni. Anta wali, engkau pelindung aku fi dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, matikan aku seorang Islam. Wa alhiqni bis salihin, kumpulkan aku dengan orang yang soleh. Malam ni sebelum nak tidur bacalah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini doa Nabi Yusuf AS. Tuan-tuan, amallah kita kan, umur dah panjang dah. Okeylah kalau boleh amal. Satu lagi doa. Mau tak? Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairun minha. Doa ni, Allahumma jurni, ya Allah kau timpa aku dengan musibah, ya Allah. Musibah. Semua kita ni Allah uji. Allah sebut dalam Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Semua kita Allah uji. Di antaranya takut nak mati dia. Oh, siapa tak takut? Oi. Tuan-tuan takut nak mati tak? Jangan duk bohong. Bangun pagi boleh menapas lagi tu alhamdulillah. Janganlah hidup lagi alhamdulillah. Kawan aku mati ah. Boleh hidup lagi alhamdulillah. Ni takut nak mati, takut miskin, semua takut. Al-khauf wal ju', takut lapang, miskin. Ni apa nama, harta kurang. Tekanan jiwa. Wa anfusi was samarat, buah-buahan, kaya pun ujian. Tekanan jiwa. Ada orang tuan-tuan duit banyak tapi hati tak tenang. Kan? Ada orang tuan-tuan Allah anak banyak lagi tak tenang. Sebab tu saya tanya tuan-tuan lah. Kita kalau tak menikah tension tak? Tuan-tuan jawab lah. Sampai tak jawab langsung kan. Jangan bagi aku apa panggil? Emosi. Kalau emosi saya derekah orang tu. Malam ni tak derekah pasal orang kampung. Tuan-tuan jawab lah. Tuan-tuan kalau tak ada anak, macam ni lah saya tanya dulu lah. Kalau tak menikah tension tak? Tension tu tak menikah, orang nak tanya, hang bila nak nikah, hang bila umur 30, tension tu. Sampai tak mau PO, rumah kenduri orang tanya. Menikah tension tak? Weh, menikah tension tak? Tension. Menikah pun tension. Dah menikah, tak ada anak tension tak? Tension tak ada anak, pi rumah kenduri. Hang menikah berapa tahun dah? 8 tahun. Anak berapa? Sampai tak mau PO anak saya 8 tahun dah. Tuhan uji. Sampai tak mau PO rumah kenduri. Orang duk tanya bila nak dapat anak. Yang tak tahan tu, hang ni tak lelaki apa? Tu tak tahan tu. Dia kata kita tak ada lelaki. Tak ada anak, tension. Ada anak tension tak? Sebenarnya tuan-tuan nak apa? Nak nikah pun tension, tak nikah tension, ada anak tension, tak ada anak tension. Tuan-tuan nak apa? Tuan-tuan nak apa? Sebenarnya bukan yang tu yang kita nak. Yang nak ialah berkat. Walaupun orang tak ada anak, tapi dia hidup 2 orang, berkat.
maka tak ada anak pun bahagia. Bahagia bukan anak ada. Bahagia bukan duit banyak. Bahagia bukan suami handsome, isteri cantik. Bahagia bila kamu redha apa Tuhan bagi. Ni yang wa ampusi was samarat. Ada orang hati tak tenang. Ada orang tenang ah. Naik kereta pun biasa ya, tapi hati tenang. Itu juga ujian yang Allah bagi kat kita. Hati tak tenang, duit banyak. Semua tu ujian. Nabi juga ujian. 124,000 para Nabi diuji, hanya 313 ya Nabi. Di kalangan 313 diuji, disebut dalam Quran 25 ya. Diuji 25 tu hanya 5 disebut ulul azmi. Dan di kalangan 5 yang diuji sangat dahsyat, hanya 1 saja disebut sebagai Sayyidul Anbiya, ialah Nabi SAW. Sebab tu ada di kalangan kita, kalau banyak diuji, kita di kalangan para Nabi ya. Kalau tak diuji, something wrong dengan kita. Hidup selesa, tenang, tak ada apa pun, tak ada. Kalau kena uji tu, bagus ya. Bila uji baru ingat Tuhan. Kan? Sebab tu saya 57 kalau bangun, boleh menapas lagi, alhamdulillah. Bila menapas, buka tengok ayah doa-doa. Ya! Masak apa? Dia tanya masak apa? Sebab bini tak ada. Kan? Kita pun duk tanya dia, ayah tak mau kan nak menikah? Oh, tak mau. Ni saya nak buka pondok ni, bulan 12 ni nak masuk orang tua-tua. Kan? Geng-geng perempuan pakat main interview. Ya, perempuan-perempuan, makcik-makcik, janda-janda. Saya pun tanya, makcik semua ni ada suami tak? Tak ada. Saya cari suami. Tak mau Ustaz. Tak mau Ustaz. Kata pasal apa? Duk ada pun teruk. Depa tak mau. Tak mau. Yang janda-janda lagi nikah dulu Ustaz. Kami jaga sampai mati Ustaz. Tak pergi nikah pula, kena jaga pula. Susah Ustaz nak main mengaji. Tak mau. Hak geng ni duda-duda. Main nak interview, pegang tungkat. Dalam duk pegang tu, tak ada tanya lagi. Ustaz janda ada? Janda. Tak boleh pakai. Tak ada interview, tak tanya dah janda. Aduh. Ni nak buka ni, bulan 12 ni insya-Allah. Tuan-tuan boleh lah pergi mengaji kan. Mengaji je lah, mengaji persiapan nak mati ya, bukan mengaji nak pergi periksa apa. Setiap siapa yang duduk sana ada pondok. Pondok tu bukan pondok, siapa yang pergi tahulah, dia ada bilik-bilik tu, boleh duduk seorang-seorang, bayar duit pi elektrik kan. Lepas tu ada pondok berdua. Tu cantik ada ruang bilik, ada tuang tamu sikit, aircon duduk situ. Boleh duduk itulah, mengaji dah. Lepas subuh ada tahsinul Quran, baca Quran, tajwid sikit. Lepas tu adalah Arab-Arab sikit kan. Bolehlah sama-sama tu. Kaifa halak? Kita pun jawab bi khair. Dua tu lah. Korang dapat juga. Boleh cakap Arab, boleh cakap Quran, baca Quran. Lepas tu mengaji bab semayang daripada 9 sampai 8 9 tahsin Quran, 9 10 rehat, 10 sampai 11 mengaji bab fiqh, kitab Munatul Musalli, simple-simple lah. Lepas tu sampai pukul 12 rehat sampai pukul 2. Rehat lah. Lepas tu nak pergi beli makan. Daripada pukul 2 sampai pukul 3 mengaji pula. Mengaji kitab pula. Kita ambil Muqtasad Ibnu Abi Jamrah ke. Tak ambil yang tinggi-tinggi, Iqna' ke, nak ambil Hikam tak payah. Tuan-tuan baca tinggi-tinggi, hampa pun kentau. Kan bukan nak amal sangat pun. Cuma kita nak boleh prepare nak mati. Lepas tu lepas maghrib sampai Isya ada kuliah. Ada ustaz yang jaga. Saya akan ambil hari Sabtu Ahad aja. Ataupun kalau ada masa, saya ambil lah hari pagi ke. Tapi setiap tu ada masa dah. Kita nak buka bulan 12 ni lah. Kalau siapa, kalau duduk sini tak payah duduk pondok saya, tentu duduk dekat-dekat kan. Pi berulang lah, pi. Tapi syarat dia bagi sihat lah. Ini pi pun mai kuliah saya, hoi! Mati dah. Korang. Bagi hak sihat-sihat semua tu. Ini mai nak naik tangga betul. Pacak boleh lagi. Pacak pasal tak boleh lutut dia, tapi jantung kuat lagi. Jangan haduk mai dua. Ya, saya jenis suara kuat ni, saya kontrol ni. Bukan apa, tidak depa lena. Geng-geng totor tu pegang pen jatuh, dia jatuh. Dengan pen jatuh. Tak boleh pakai tuan-tuan. Jadi kita mengaji santai-santai itulah, boleh amal untuk hidup sampai mati sudahlah kan. Jadi tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, ni hafal doa ni. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairun minha. Allah uji tuan-tuan, Allah ganti yang lebih baik. Jangan susah hati. Siapa Allah uji, Allah ganti yang lebih baik. Sebab tu Nabi diuji, Nabi diganti yang lebih baik. Dia ialah Sayyidul Anbiya, penghulu segala Nabi.
Kita sambutlah kelahiran dia sebab dia penghulu segala nabi, nabi kita. Dan kita akan dapat syafaat esok di padang mahsyar. Nabi akan pusing aja. Nabi kata haza ummati, itu umatku. Siapa umat Nabi? Ni anggota wuduk ni bercahaya. Dan di antaranya orang yang banyak selawat dekat Nabi. Nabi tengok tu bercahaya mukanya. Tuan-tuan bayang tengok. Nabi kata haza ummati, itu umatku. Nabi akan bagi syafaat dengan memberi minum air telaga Kausar. Minum tu hilang dahaga selama-lamanya. Tak ada dah untuk masuk syurga Allah. Dan Nabi akan tunggu kita di titik sirat ni. Tuan-tuan bayang perjalanan kita ni jauh-jauh tu. Ni pertama kita akan lalu sakarat. Ni sakarat dia menggerunkan. Ni sakarat. Yang kedua apa? Kita akan berada di alam barzah. Alam barzah ni Nabi umur 63. Dalam alam barzah 1500 tahun lebih dah. Bayang tu. Hidup 63 tahun dunia. Dalam alam barzah 1500 tahun dah. Weh, kita tak tahulah macam mana tu. Paling kuat pun pacak berapa dah? Pacak 70 lebih. Subsidi banyak pacak tu. Saya tak tahu tu. 57. Kalau 63 ada lagi berapa? 6 tahun lagi. Lepas tu jalan tu. Dalam alam barzah tak tahu. Ingat, berlakunya kiamat selagi mana ada kalimah Allah takkan berlaku kiamat. Betul baca hadis fitan yang saya baca mengajar. Selagi mana ada kalimah la ilaha illallah, Allah akbar, takkan berlaku kiamat. Sebab dia main dabbatul ar, binatang batu hawaul bardan, angin sejuk. Mati angin sejuk ni semua mati semua. Orang Islam ni yang sebut la ilaha illallah mati, baru nak berlaku kiamat. Baru ditiup sangkakala. Maksud dia panjang tu kalau kita mati esok ni. Perjalanan kita. Ni baru masuk ni sakratul maut, alam barzah. Lepas alam barzah kita akan bangun di padang mahsyar. Lepas padang mahsyar kita akan dihisab. Lepas dihisab kita akan dimizan, timbang. Lepas ditimbang baru kita akan lalu titik sirat. Lepas titik sirat baru nak masuk syurga neraka. Tu dia. Ni 7 lagi 8 itu. Ada orang kata hidup daripada hidup biar mati. Dia ingat mati senang tu. Perjalanan panjang tu. Buatlah apa yang boleh buat tu. Amalan jangan tangguh. Apa buat? Sebab tu saya bagi tadi doa kan. Tuan-tuan hafal. Saya ulang balik. Tuan-tuan boleh tak? Saya ulang boleh? Supaya dapat hidayah. Tuan-tuan jangan pikut lain. Saya ulang ni supaya tuan-tuan dapat. Saya ulang balik boleh? Kita dapat. Supaya tuan-tuan dapat taufik wal hidayah wassalam. Tuan-tuan jangan macam tu. Aku tak habis lagi. Tuan-tuan dah tutup dah. Bagilah saya habis. Dia pun semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ulang yang ni dulu. Yang pertama, tuan-tuan jangan lupa doa ni. Apa dia? Doa yang saya baca tadi, yang disebut oleh Nabi Yusuf, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Saya baca tuan-tuan ikut. Boleh? Boleh no? Okey, ikut saya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Tu doa makan. Apa ni ikut saja. Ada makan tak? Ada no? Tu eloklah depa doa tu awal-awal lagi. Lapar dah pun tuan-tuan, aku pun tak makan apa. Nasi lagi nah. Alhamdulillah, kita bagi habis cepat sikit tuan-tuan. Okey, ini betul. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Malam ni baca supaya kita mati sebagai seorang Islam. Yang kedua tadi, ikut saya. Allahumma jurni fi musibati wa khlifli khairun minha. Aku ditimpa dengan musibah, Allah ganti yang lebih baik. Jangan susah hati. Allah uji apa pun, hati tak tenang ke apa saja, Allah akan ganti yang lebih baik. Allah ni maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, semua maha. Jadi insya-Allah semoga sambutan mengingati peristiwa Nabi kelahiran ini bukan yang tu kita nak ingat, sebenarnya kita nak banyakkan selawat pada Nabi. Jadi tuan-tuan jangan lupa selawat paling simple, Allahumma salli ala Muhammad, bagi banyak-banyak. Sebab apa? Ada pepatah Arab kata man ahabba syai'an, barang siapa cinta sesuatu, fa aktsara zikruhu, dia akan banyak menyebut. Kalau tuan-tuan cinta seseorang, tuan-tuan akan banyak sebut dia. Kita sebelum nak nikah lu bercinta dengan bini kita, kita sebut apa? Habibah, Habibah, Habibah kan. Sebut selalu. Tiba-tiba silap sebut Hamidah. Jam tuan-tuan. Banyak sebut sebab jatuh cinta dengan dia. Nabi tuan-tuan jatuh cinta, fa aktsara zikruhu, kena banyak selawat.
Awak nyanyi, aduh Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah, semoga kalimah itulah yang akan menjadi bukti di hadapan Nabi SAW sebagai kekasih dia di akhirat nanti. Sekian, yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.